Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Yang pertama, terima kasih kepada kawan-kawan yang komen dekat video Mr. Viral berkenaan tentang satu video profesor daripada Indonesia yang bernama Wan Min Nur. Okay, terima kasih kepada yang pendengar yang sentiasa memberi semangat dan dorongan kepada Mr. Viral untuk membuat video yang berkaitan dengan seorang profesor ni lah kan, profesor yang entah berantah, yang entah datang daripada mana kan, selalu mempertikaikan dan mengkritik Malaysia tanpa asal usul, mengkritik secara fakta yang salah kan. Ada juga yang mungkin benar pada pendapat dia tapi salah pada pandangan mata rakyat Malaysia. Okey, itu tak apa. Itu bukan perbincangan seterusnya untuk hari ini. Hari ini saya nak berterima kasih lah kepada pendengar-pendengar dan pengkomen yang memberi komen di dalam video Mr. Viral. Okey, dan saya juga nak menjawab ada beberapa komen yang saya rasa perlu untuk saya jawab atas sebab-sebab dan faktor-faktor yang tertentu lah kan. Yang pertama, komen daripada Kamarudin. Terima kasih Kamarudin yang memberikan komen tentang Wan Min Nur ni. Dia cakap boleh ke layan beliau ni. Okey, rakyat akan bekerja dan tertumpu di Indon. Pada saya pun tak terlalu layan sangat Wan Min Nur ni kan. Video-video dia pun saya tak layan sangat pun. Cumanya bila dia lalu dekat kita punya YouTube kan, ada kawan-kawan yang tag kita, tag video dengan kita kan, cuba bahas sikit tentang Wan Min Nur ni. Mula saya rasa macam malas kan, sebab tak ada kaitan apa-apa pun. Bila dah terlalu banyak sangat keluar video dia caci maki Malaysia, membodoh-bodohkan rakyat Malaysia kan, saya pun rasa terpanggil lah. Itu saja, tak ada niat untuk saya nak dapat view lebih ke, ataupun untuk dapat menghentam lebih-lebih ke, ataupun dapat duit ke daripada YouTube ni. Tak ada pun, tak ada niat pun kan. Cuma saya nak menjawab lah apa yang sebenarnya dia tidak puas hati dengan Malaysia ni kan. Itu je. Kalau dia betul-betul tak puas hati, datanglah Malaysia. Kalau dia kata rakyat Malaysia ni semua bodoh, datang Malaysia dan bertemu dengan siapa saja rakyat Malaysia yang dia rasa nak berbahas dengan dia, nak berdebat dengan dia, silakan. Kita pun alu-alukan kan. Tak ada masalah. Lepas tu Kamarudin cakap rakyat akan bekerja dan tertumpu di Indonesia. Baguslah. Harap-harapnya macam gitulah. Tak payahlah sibuk-sibuk rakyat di Indonesia datang ke Malaysia kan, dengan bawa jenayah yang ada sekarang ni. Bermacam-macam bangsa yang datang ke Malaysia ni buat jenayah dekat Malaysia, menyusahkan rakyat Malaysia kan. Rakyat Malaysia yang buat jenayah pun tak dibantas sehabis mungkin, nak datang lagi rakyat luar buat jenayah dekat Malaysia, bekerja di Malaysia, buat-buat sibuk, memenuhkan negeri dan negara Malaysia. Makanan kita dalam Malaysia pun tak cukup, beras pun tak cukup, lagi nak tambah dengan rakyat luar yang nak makan beras yang ada dekat Malaysia. Minyak pun dia orang beli, padahal minyak tu minyak subsidi untuk kita rakyat Malaysia. Subsidi yang kerajaan bagi pada rakyat Malaysia, itu pun rakyat luar ni sapu juga.
Baguslah kalau rakyat Indonesia ni dah bekerja dekat Kalimantan tu. Kan, dia ada orang semua kerja kat sana. Tak payahlah sibuk-sibuk datang Malaysia. Kan, tak payah sibuk-sibuk. Dia ada bekerja dekat Kalimantan tu. Penempatan baru nak serupa, nak buat macam Putrajaya lah konon, kan. Disebabkan Jakarta tu satu masa nanti akan tenggelam. Jadi masa tu zaman zaman Jokowi, dia nak buat satu penempatan baru seperti Putrajaya dekat Indonesia, dekat Kalimantan, kan. Jadi rakyat di Indonesia ramailah akan bekerja kat sana. Baguslah, biarkan dia orang semua bekerja sana. Kalau boleh dia orang ambil dengan Bangla, dengan Pakistan, dengan Myanmar, dengan Vietnam, semua sekali datang ke Kalimantan tu bekerja dekat sana. Jadi rakyat Malaysia ada pekerjaan. Tak adalah sibuk rakyat Malaysia ni menganggur. Bila alasan tanya kenapa rakyat Malaysia tak bekerja, sebab tak ada kerja. Rakyat luar semua dah masuk dah kawasan kita. Nak kerja kat ladang, Indon dah kerja, Bangla dah kerja. Nak buat bangunan di Bangla dah kerja, Indon dah kerja. Ada je alasan pada rakyat kita yang mengganggu sekarang ni, kan. Jadi bila rakyat-rakyat luar ni tak ada dekat Malaysia, bolehlah kita sebagai rakyat Malaysia ni bekerja, buruh tempat-tempat yang selama ni warga-warga asing ni bekerja. Kita boleh take over kat situ. Jadi adalah pekerjaan, adalah rezeki untuk keluarga, kan. Tak gitu. Okey, yang kedua komentar daripada Mat Saidadu. Nama ya Allah. Orang Wino ni orang gila. Ya, memang dia orang gila. Kalau tak gila, takkanlah dia sentiasa nak bodoh-bodohkan, nak memburuk-burukkan negara orang lain, kan. Sebab dia gila lah. Gila Ba'alib Baya. Kan, gila kinzir lah, senang cerita, kan. Salah seorang profesor Indonesia yang syok-syok belagak pandai seperti profesor yang gila kinzir. Itulah rakyat Malaysia boleh iktiraf dia. Lagi dia cakap apa? Jangan layan, buang masa. Sebenarnya Mat Saidadu bukan nak layan sangat pun. Cuma bila benda video-video dia dah sentiasa masuk dekat laluan YouTube kita rasa terpanggil. Sebab kita ni rakyat Malaysia yang tak suka dengan orang negara luar ni memperbodoh-bodohkan rakyat, kan, memperlekehkan rakyat kita. Jadi saya ni sebagai content creator yang kecil-kecilan react lah apa yang dia sampaikan, kan. Itu je, tak ada pun kita nak layan dia betul-betul, kan. Banyak lagi benda yang kat dalam Malaysia ni yang kita boleh layan. Banyak pekerjaan lagi yang saya nak buat, kan. Cuma sekali-sekali kita jawab lah apa yang dia tak puas hati. Itu je. Memang pun kalau kita layan dia sentiasa, kita yang buang masa. Memang buang masa pun. Kita buat video sampai 1 jam, sampai setengah jam, buang masa kita je buat video tentang dia ni, kan. Sedangkan kita semua tahu Wan Wino ni memang bodoh pun orangnya. Dia cuma syok pandai je kat dalam media sosial. Dia sok jago je dekat YouTube ni untuk dapat like, untuk view, kan, untuk dapat duit. Kita faham, sebab kalau dia tak buat benda ni semua, dia tak datangkan hasil, dia tak mendatangkan duit dia. Bila dia buat YouTube, kan, YouTube dia orang tengok, lepas tu ramai yang like, ramai yang komen. Jadi dia makin besar lah, besar kepala lah. Bila orang komen dia sokong dia, kan, besar kepala lah dia. Dia buatlah video lagi. Sebenarnya dia buat video tu untuk duit dia. Kita tak dengar lagi macamnya dekat Aceh tu hari. Duit dia sendiri daripada pendapatan YouTube Wan Wino. Tak ada pun kita dengar dia serahkan kepada mangsa-mangsa banjir dekat Aceh. Ada? Tak ada. Yang dia keluar video mempertikaikan rakyat Malaysia yang membantu Aceh, NGO yang membantu Aceh. Lepas tu dia cakap apa?
NGO yang membantu Aceh tu bukan orang Melayu, orang daripada China lah, orang India lah yang kumpul duit, bagi dekat NGO, serahkan kepada Aceh. Siapa cakap? Kan? Tu sebab lah bila kita perhati, kita amati betul-betul Wan Winur ni punya cara dan percakapan dia, memang betul lah dia seorang yang bodoh. Fakta tu dia tak nak cari, dia tahu, dia cakap je kan. Dia nak naikkan video, dia nak duit, itu je. Kalau dia ada duit, masakan rambut dia masih panjang lagi, sebab dia tak ada duit lah. Kan? Ini cuma jenaka Okey, yang komentar yang saya pun tak banyak lah, yang mana komen dekat video YouTube saya tu, saya appreciate lah. Macam 2-3 nama 4 nama je lah, tak semua lah. Macam Atan ni, Mr. Atan, terima kasih ada komen. Wan Winur cemburu dengan kejayaan Malaysia. Ya, betul. Memang dia cemburu dengan kejayaan Malaysia. Sebab apa negara dia tak berjaya. Dia sibuklah je hentam, memperlekehkan, menjatuhkan maruah rakyat Malaysia kan, supaya rakyat negara dia pandang dia, tak pandang muka dia yang buat content creator yang tak apa-apa tu kan, supaya rakyat dia terbakar dan memberikan semangat lagi. Dia memberikan semangat, menjatuhkan Malaysia untuk memberikan semangat kepada rakyat Indonesia untuk bangkit. Tapi tak boleh bangkit. Sebab apa? Sebab IQ rata-rata rakyat Indonesia ni IQ 78. Termasuklah IQ Wan Winur sendiri. Silap-silap hari bulan lebih bodoh daripada lembu. Itulah kita nak cakap kan. Memang dia sangat-sangat cemburu dengan rakyat Malaysia, dengan kemajuan Malaysia, dan segala-galanya tentang Malaysia dia amat-amat cemburu. Kalau dia tak cemburu, dia tak akan buat perkara ataupun konten-konten yang membodoh-bodohkan orang, yang memperlekehkan orang. Okey. Memang dia itulah dia memang sangat-sangat cemburu. Kalau anda terjumpa ke dia punya video, anda komen je dekat video je, memang kau ni memang cemburu dengan Malaysia. Betul, memang dia cemburu. Dan dia lebih bodoh daripada lembu. Itu cerita dia. Lepas tu lagi satu, siapa ni? Antonia Nessa. Terima kasih lah Antonia Nessa. Saya bukannya tak nak baca sebab terlalu panjang awak punya apa tu teks tu kan. Adalah baca-baca sikit-sikit sebab saya ni banyak kerja lagi nak baca panjang-panjang kan. So dia singkat-singkat je, short form, tapi benda yang anda tulis tu kena tepat dengan apa cita rasa yang awak nak sampaikan. Okey, terima kasih Lepas ni kalau nak komen pendek-pendek je tapi bermakna. Tepat dengan apa yang ingin disampaikan. Kalau panjang-panjang ni saya rasa bukan tak nak baca, tapi rasa malas nak baca. Baca pendek-pendek, okey saya baca. Tapi janganlah tinggal terus tak baca, tak komen ke, tak like ke kan. Kesianlah dekat video saya yang baru ni. Okey, satu lagi last. Terima kasih kepada Jusa 7067. Dia cakap apa? Jangan layan orang bodoh, nanti kita pun bodoh. Betul. Dia sebenarnya dia dah bodoh. Kan, kalau saya pula sebenarnya bukan nak layan sangat orang bodoh ni. Cuma kita tahu, kita buat macam mana video pun, kita buatlah macam mana untuk memperbetulkan keadaan, memperbetulkan Wan Winur sendiri tu. Memang dia pun takkan layan, kita dah tahu dah. Cuma saya terpanggil, macam saya sebutkan tadi lah, saya terpanggil bila dia dah lalu dekat saya punya YouTube kan. Lepas tu kawan-kawan yang lain-lain tag saya, share dekat saya, ni kenapa ni Wan Winur ni kan. Dulu saya dah sebut lah nama dia sekali, tapi dah lama, dekat setahun kot. Saya tak sebut balik nama dia. Ni kali baru saya sebut lagi sekali nama dia. Tu hari je dah
dah komen dah, dia keluarkan saya punya video kan, saya bedal dia dah keluarkan video saya dengan muka saya pun sekali dekat dalam dia punya konten. You dah titik saya dah cukup-cukup lah, dia dah bedal saya dah maki hamun dah kan. Saya pun buat bodoh je lah. Saya punya matlamat bukan nak sangat dia punya konten ke apa ke, cuma bila je dah lalu kan, saya dah orang ni Mamat Indon rambut panjang yang gila ni kan, dia punya rambut panjang jadikan otak dia sengit sebelah kan. Jadi nak tak nak saya pun kena ikutlah sikit rentak dia tu sengit sebelah. Saya kena layan juga, saya kena lawan. Bila saya tengok dalam YouTube, dalam TikTok ada seorang dua orang ke brother-brother yang layan dan lawan balik hujah Wan Wino ni. Jadi saya pun masuklah join sekali. Itu je, tak ada pun kita nak ikut. Memang betul, orang bodoh kita ikut, kita pun jadi bodoh. Orang gila, kalau kita ikut, kita lebih gila daripada orang gila. Betul. Itu pepatah memang ada dalam pepatah Melayu kan. Tapi saya sekali-sekala kita kena layan orang bodoh ni. Sekali-sekala kita kena layan orang gila ni. Dia gila, kita kena buat lebih gila daripada orang gila tu. Barulah dia boleh, oh ada orang gila rupanya kan. Rupanya ada juga orang yang berani nak menentang hujah dia kan. Itu je. Kalau kita hari-hari melayan Wan Wino ni, barulah boleh kita cakap kita ni pun bodoh sama macam dia. Okey? Video ni pun kita tak nak buat panjang, kita ringkas-ringkas je. Semua saya nak appreciate pada pendengar-pendengar dan pengkomen-pengkomen dalam video YouTube saya. Okey, terima kasih. Jangan lupa like dan komen, bagi pandangan dan komen-komen yang bermanfaat, yang bernas. Jangan ikut macam komen-komen warga-warga Indonesia yang memang kita dah tahu IQ 78 yang maki hamun. Kita elakkan daripada tu, kita elakkan kan. Kalau nak komen dekat satu video, tak kira lah video saya ke video kawan-kawan yang lain, ataupun walaupun video orang Indonesia sekalipun, jangan, tak payahlah kita nak komen-komen yang melampau-lampau. Kita senang cerita, kita buat bahasa kiasan, kita main kias-kias je. Kalau dia faham, dia faham. Dia tak faham, dia punya pasal lantak dia lah. Kita dah tahu IQ dia memang rendah pun. Boleh nak dikatakan sama level dia, iktiraf sama chimpanzee ataupun gorila IQ dia. Itu bukan saya kata itu kajian sains, profesor sains yang membezakan IQ tu. Itu bukan saya punya cakap, itu memang dah ada dia punya kajian. Pengkaji otak-otak binatang dan otak-otak manusia yang sama lebih kurang level dia. Otak manusia dengan binatang adalah rakyat, sebahagian segelintir rakyat Indonesia. Itu je. Okey, terima kasih. Harap boleh bagi komen, like dan share video ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.